Mayat seorang wanita yang hanyut bersama kereta dinaiki ketika sedang menemani suaminya memancing di Sungai Teriang Bera Pahang ditemukan lemas 8.40 pagi tadi. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Kasih ibu tidak terbatas jika seluruh dunia membenci dan menghinamu. Ingatlah, ibumu adalah makhluk pertama yang akan sentiasa mencintaimu tanpa batas. Merekalah malaikat tanpa sayap. Ikuti kisah ini. Baca bacaan Fatihah dulu. Pada 9 Jun 2025, sebuah tragedi menyayat hati berlaku di Sungai Teriang berhampiran Pasar Ayam Kerayung Bera Pahang apabila seorang wanita dikuatiri lemas selepas keretanya yang diparking di tepi sungai tiba-tiba bergerak dan terjunam ke dalam sungai. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.45 tengah hari ketika mangsa Musakira Akub 31 tahun berada di dalam kenderaan bersama anak perempuannya yang berusia setahun 4 bulan. Suami mangsa, Abdul Wahid Randa 32 tahun yang merupakan sarjan anggota tentera sedang memancing di tebing sungai tidak jauh dari lokasi kereta diparking. Ketika kejadian, kereta jenis Peroda Beza yang masih hidup enjin dikatakan tiba-tiba bergerak sendiri dan tergelincir masuk ke dalam sungai. Sakirah sempat membuka pintu kenderaan dan menyerahkan bayinya kepada suami sebelum dirinya dihanyut arus deras. Menurut Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir, kereta tersebut terjunam kira-kira 8 meter dari tempat suaminya memancing. Abdul Wahid yang menyedari pergerakan kereta isterinya terus berlari ke arah kenderaan dan cuba menyelamatkan mereka. Mangsa berjaya menyerahkan anaknya kepada suami, namun selepas itu hilang dari pandangan dan tidak muncul kembali. Abdul Wahid berkata dia sempat melihat isterinya melambai tangan dan menjerit abang sebelum dihanyutkan arus. Dalam keadaan panik, dia meletakkan anak di atas tebing sungai dan turun semula untuk membantu, namun isterinya sudah hilang. Abdul Wahid kemudian berlari ke pasar berdekatan bagi mendapatkan bantuan setelah gagal menemui isterinya. Beberapa penduduk kampung turut datang membantu namun tidak dapat berbuat apa-apa kerana arus sungai terlalu deras. Operasi mencari dan menyelamat segera dilancarkan sebaik pihak polis menerima panggilan kecemasan sekitar jam 1.50 petang. Seramai 40 anggota dari Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terlibat. Pasukan penyelamat dalam IPPDA dari Balai Bomba Bukit Angin Temeloh turut dikerahkan melakukan selaman hingga kedalaman 6 meter. Pencarian hari pertama ditangguhkan jam 6.20 petang akibat cuaca gelap dan hujan lebat sebelum disambung keesokan harinya. Pada 10 Jun 2025, pasukan SAR diteruskan melibatkan 91 anggota dari pelbagai agensi dan penduduk kampung. Pasukan penyelamat berjaya menemui kereta mangsa pada jam 10.45 pagi dan menariknya naik pada jam 12.30 tengah hari. Namun, tiada mangsa ditemukan di dalam kenderaan yang sudah ditarik keluar dari dasar sungai berkenaan. Siasatan awal mendapati gear kenderaan berada dalam posisi drive dipercayai tertolak secara tidak sengaja sebelum ia bergerak. Kawasan pencarian difokuskan dalam radius 200 meter dari lokasi kejadian, meliputi celahan pokok tumbang dan longgokan sampah. Penduduk kampung turut memasang jerami di permukaan air untuk membantu mengesan sebarang objek yang hanyut. Pencarian turut dilakukan sehingga 12 km dari lokasi kereta terjatuh sebagai langkah berjaga-jaga. Pasukan penyelamat menjalankan pencarian menggunakan bot dan teknik selamat secara berperingkat sepanjang operasi. Suasana di lokasi kejadian dipenuhi dengan rasa hiba, terutama apabila Abdul Wahid yang menyaksikan sendiri detik akhir isterinya. Suara dan wajah isterinya yang melambai tidak akan dilupakan sepanjang hayatnya. Setiap kali memanggil nama isterinya, tiada jawapan yang diterima, hanya air sungai yang terus mengalir deras. Dia juga menzahirkan rasa kecewa kerana tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan isterinya.
Pada pagi 11 Jun 2025, penantian Abdul Wahid akhirnya berakhir apabila mayat isterinya Sakirah ditemukan dalam keadaan terapung. Mayat dijumpai oleh orang awam pada jam 8.40 pagi di lokasi sejauh 2.5 km dari tempat asal kejadian. Pihak penyelamat bergegas ke lokasi sebaik menerima maklumat dan mengesahkan identiti mangsa. Mayat Sakirah kemudian dihantar ke Hospital Bera untuk operasi bedah siasat dan urusan lanjut. Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir mengesahkan penemuan mayat mangsa dan menamatkan operasi SAR. Zulkifli berkata penemuan itu hasil kerjasama pelbagai agensi termasuk bantuan penduduk kampung yang memainkan peranan penting. Dalam insiden yang berlaku itu, Sakirah hanya berniat menemani suami memancing di Sungai Teriang. Namun, kereta dipandunya menggelongsor ke sungai ketika enjin masih hidup mengubah segalanya dalam sekelip mata. Pengorbanan agung Sakirah yang sempat menyelamatkan anak perempuannya sebelum dirinya dihanyutkan arus mengundang sebab seluruh masyarakat. Dalam detik paling genting, ibu muda itu tetap tenang dan tabah, meletakkan nyawa si kecil lebih utama daripada dirinya sendiri. Di tebing sungai yang kini sunyi, Abdul Wahid hanya mampu duduk termenung, mengenang jeritan abang dalam bayan terakhir isterinya sebelum hilang ditelan deras arus. Setelah lebih 40 jam pencarian tanpa henti, jasad Sakirah akhirnya ditemukan. Namun yang tinggal kini cuma memori dan doa daripada insan-insan yang pernah disayanginya. Abdul Wahid berterima kasih kepada semua pihak yang membantu dari awal kejadian sehingga isterinya ditemukan. Bayi perempuan yang berusia setahun 4 bulan itu kini berada dalam keadaan selamat dan dijaga dengan penuh perhatian. Keluarga besar Sakirah dijangka akan menguruskan pengebumian sebaik proses bedah siasat selesai dijalankan di Hospital Bera. Jenazah Sakirah dibawa ke kampung halamannya di Fada Bukit Puchong Bera. Selepas urusan dokumentasi dan perubatan selesai, ahli keluarga dan saudara mara berkumpul untuk menyambut ketibaan jenazah dengan suasana penuh hibah. Penduduk setempat turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada wanita menjadi lambang kasih sayang seorang ibu. Manakala kereta Perodua Beza yang terlibat dalam kejadian kini berada dalam simpanan polis untuk tindakan lanjut. Itulah ibu, nyawa juga sanggup mereka pertaruhkan demi anak yang dicintainya. Semoga Allah yarham Sakirah Akub diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Salam takziah kepada keluarga mangsa daripada seluruh rakyat Malaysia. Al-Fatihah.